ketiga, wakil kepada suri rumah, ada suami, ada anak-anak kecil yang masih bersekolah. Ina selalu highlight dekat Abang Syarul dan kawan-kawan lain daripada zaman 2015 Abang Syarul join Forever lagi. Ina ni belajar tak tinggi, setakat SPM je, ada anak ramai, semuanya masih sekolah. So pernah tak Ina rasa macam susahnya nak berjaya dalam bisnes, nak uruskan keluarga lagi? Pernah tak rasa give up, dan apa yang buat Ina rasa macam hidup ini mesti diteruskan? Bismillahirrahmanirrahim. Betul lah Ina dah kahwin? Betul. Anak berapa? Anak 5 dah. Betul lah, tadi Abang baca anak 5. Jujurnya cakap memang siapa kat sini yang bergelar suri rumah, ada ramai tak? Ramai kan? Ada suri rumah, ada anak ramai kan. So macam mana nak uruskan bisnes, macam mana nak uruskan rumah, give up tu memang akan ada, betul tak? Kita rasa macam penatnya. Tapi orang kata sebagai suri rumah, zaman sekarang kita nak ada income, betul tak? Betul. So masa tu Ina fikir dengan kelulusan SPM, nak minta kerja pun pernah kerja gaji 800 bulan dengan anak 2 orang, rasa macam memang tak cukup kan. So Ina dah start orang kata cari bisnes apa nak buat, jumpa bisnes ni, rasa macam nak give up tu ada, tapi siapa lagi yang boleh ubah hidup kita kalau bukan kita, betul tak? So bayangkan memang huru-hara lah kalau kita rasa macam nak urus rumah, nak urus anak, hantar anak sekolah. Sekarang betul tak suri rumah ramai yang ambil job, ambil anak sekolah, betul? So bila kita rasa macam penat, kita dah rasa malas nak buat bisnes. Tapi alangkah bagusnya, baiknya bila kita jadi suri rumah dengan income 4-5 angka setiap bulan, kita rasa seronok tak duduk kat rumah? Seronok kan? Boleh orang kata yang rasa penat, yang rasa tiba-tiba mental, ada sekarang kan, mental lah, depression lah sebab duduk kat rumah kan. Tapi boleh tukar jadi happy bila duduk kat rumah, ada income. Anak nak apa-apa, jom beli. Nak apa? Nak makan apa? Jom. Malas masak, Abang masak. beli. Kan? Malas kemas rumah, bagi orang mari kemas rumah. Itu yang kita rasa macam kita bebas kat situ. Give up tu memang akan ada orang yang orang kata kok mana pun give up tu akan datang. Tapi kita ni kena cepat-cepat tengok muka anak-anak. Kan kita rasa macam tak boleh lama give up. Kena kuatkan semangat sebab ramai lagi yang boleh kita bantu. Okey, terima kasih. Suri rumah angkat tangan. Okey, siapa nak give up? Tak nak. Tak nak, alhamdulillah.